Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Diaduk My Channel. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk semak baki wang tidak dituntut melalui aplikasi MyGov Malaysia. Jadi syarat nak guna aplikasi MyGov ni, kita kena ada My Digital ID. Jadi anda buat pendaftaran My Digital ID dahulu. Daftar, barulah kita boleh guna MyGov. Okey, buka aplikasi MyGov Malaysia. Kemudian anda tengok ni paparan utama MyGov. Yang ni belum kita login. Sebelum kita login jadi untuk login, tekan pada button log masuk. Okey, kita boleh guna ni My Digital ID. Jadi tekan pada button login menggunakan My Digital ID. Seterusnya tekan button ya. Okey, kemudian satu lagi, hantar digital ID anda. Yang ni pun kena tekan button ya. Alright, lepas tu anda boleh masukkan kata laluan ataupun boleh guna biometric authentication. Contoh saya ni, saya guna biometric authentication, scan jari. Dan selepas berjaya login, kita akan nampak paparan seperti ini. Kat atas tu dia akan naik nama kita lah. Hai, Syed Muhammad Zakri bin Syed Nordin. Ini contoh akaun saya. Alright. Dan di tengah-tengah ni kita akan nampak menu option wang tak dituntut. Okey, jadi kat sini kita boleh buat semakan dan anda tengok dia sekarang ni berada di menu home. Menu home kita nampak wang tidak dituntut. Tekan dekat ikon mata tu, kita akan nampak jumlah wang yang kita ada lah, yang tidak dituntut wang tak dituntut. Jadi kat sini kita boleh semak putiran lanjut tekan dekat putiran lanjut tu, dia akan buka menu carian wang tidak dituntut, yang mana dia paparkan detail lebih banyak lah. Okey, contoh saya ada RM51 tu, RM10 daripada Bank Pertanian tahun 2009. Okey, 29 ni saya rasa akaun saya ditutup secara automatik selepas dah lama tak guna kan. Dia dah dormant dengan kita bagi automatik dia terminate account dan dia masukkan duit tu ke dalam wang tak dituntut. Kemudian ada MBSB Bank, Razorpay dan DIV Services. Yang tu saya tak pastilah. Razorpay tu saya pernah pakai mungkin ada lebihan sikit. Okey, jadi total keseluruhan wang tidak dituntut yang saya punya RM51. Okey, jadi anda boleh semak melalui aplikasi MyGov ni. Okey, untuk aplikasi MyGov ni kita hanya boleh semak sahaja untuk proses tuntutan kita kena rujuk portal rasmi EGUMIS. Jadi kalau anda tekan button tu, dia akan buka laman web EGUMIS, Jabatan Akaunten Negara Malaysia. Kita kena buat pendaftaran dahululah. Okey, lepas tu log masuk, kemudian cari menu untuk claim balik wang tidak dituntut. Jadi untuk aplikasi MyGov ni kita hanya boleh semak sahaja. Untuk buat semakan sajalah, nak check tengok ada duit tak dalam wang tak dituntut kita tu. Alright, so itulah dia cara macam mana kita nak semak duit wang tak dituntut melalui aplikasi MyGov Malaysia. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.